Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 5, subjek pengurusan emosi akan membentangkan tentang artikel jurnal yang bertajuk Perbandingan Kestabilan Emosi antara pengguna aktif dan pasif media sosial. Pada masa kini, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dan X telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian generasi muda. Namun begitu, kesan media sosial terhadap emosi seseorang tidak hanya bergantung kepada tempoh penggunaan, tetapi juga kepada cara media sosial digunakan. Secara umumnya, pengguna media sosial boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu pengguna aktif dan pengguna pasif. Pengguna aktif melibatkan diri dalam interaksi seperti memuat naik post, memberi komen dan berkomunikasi dengan pengguna lain. Sebaliknya, pengguna pasif hanya melihat dan scroll kandungan tanpa sebarang interaksi. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk membandingkan kestabilan emosi antara kedua-dua kumpulan pengguna serta memahami kesannya terhadap kesejahteraan psikologi. Permasalahan utama dalam kajian ini ialah peningkatan masalah emosi yang sering dikaitkan dengan pengguna media sosial secara pasif. Pengguna pasif cenderung menghabiskan masa melihat kehidupan orang lain yang kelihatan lebih sempurna, berjaya dan bahagia. Situasi ini mewujudkan fenomena yang dikenali sebagai upward social comparison, iaitu perbandingan diri dengan individu yang dianggap lebih baik. Akibatnya, pengguna boleh mengalami rasa rendah diri, iri hati, kesunyian dan ketidakpuasan terhadap kehidupan sendiri. Dalam jangka masa panjang, keadaan ini boleh meningkatkan risiko kebimbangan dan kemurungan serta menjejaskan kesejahteraan mental. Oleh sebab itu, kajian ini dijalankan bagi memahami perbezaan kesan antara pengguna aktif dan pasif serta mengenal pasti strategi pengurusan emosi yang lebih berkesan. Kajian ini bertujuan untuk pertama, membandingkan kestabilan emosi antara pengguna aktif dan pasif media sosial. Yang kedua, menilai kesan corak pengguna aktif berbanding pasif terhadap kebimbangan, kemurungan dan harga diri. Ketiga, mengenal pasti strategi regulasi emosi yang dapat membantu pengguna media sosial mengurangkan impak negatif pengguna pasif. Keempat, menguraikan cadangan mekanisme pengurusan emosi yang praktikal bagi generasi muda dalam konteks literasi digital dan kesihatan mental. Antara persoalan kajian adalah yang pertama, apakah perbandingan kestabilan emosi antara pengguna aktif dan pasif media sosial? Yang kedua, bagaimanakah corak penggunaan aktif berbanding pasif mempengaruhi tahap kebimbangan, kemurungan dan harga diri? Yang ketiga, apakah strategi regulasi emosi yang lebih berkesan untuk pengguna aktif berbanding pasif? Yang keempat, bagaimanakah mekanisme pengurusan emosi digital boleh membantu meningkatkan kesejahteraan mental generasi muda? Seterusnya adalah bahagian kaedah penyelidikan. Metodologi kajian ini adalah kajian kualitatif yang berbentuk kajian kepustakaan. Tujuan pemilihan kaedah ini adalah untuk mengenal pasti pola konseptual dan jurang kajian tanpa pengumpulan data primer. Sumber data untuk kajian ini adalah literatur akademik, teori psikologi dan kajian terdahulu. Pangkalan data, saya telah mencari maklumat jurnal-jurnal lepas melalui Scopus, Web of Science, Procus and Google Scholar. Kata kunci yang saya cari untuk mencari jurnal-jurnal lepas adalah social media, active use, passive use and emotional stability. Untuk kaedah analisis pula, kajian ini menggunakan analisis tematik komparatif. Tema utama yang saya dapati berdasarkan kajian-kajian lepas adalah penggunaan aktif, penggunaan pasif, regulasi emosi. Fokus analisis ini adalah untuk membandingkan dapatan kajian lama dan terkini. Kerangka teori yang digunakan adalah social comparison theory yang menurut Festiger 1954, use and gratification theory dan emotional regulation theory. Untuk teori yang pertama iaitu social comparison theory, teori ini individu menilai diri melalui perbandingan dengan orang lain. Di media sosial, perbandingan dengan kehidupan ideal pengguna lain boleh menimbulkan rasa rendah diri, kegelisahan dan ketidakpuasan diri. Untuk teori use and gratification theory, pengguna media sosial mencari kepuasan tertentu.
Penggunaan aktif dapat membantu mendapatkan sokongan sosial, pengesahan identiti, kepuasan emosi dan menyumbang kepada kesejahteraan psikologi yang lebih baik. Untuk teori yang digunakan yang ketiga adalah emotion regulation theory. Teori ini menjelaskan cara individu mengawal emosi. Ia dapat membantu mengurus emosi dalam persekitaran digital. Seterusnya adalah bahagian kajian literatur. Untuk kajian terdahulu, kajian oleh Pentik pada tahun 2014, beliau menyatakan bahawa penggunaan pasif meningkatkan perbandingan sosial dan kegelisahan. Untuk pengkaji Apple ETAL pada tahun 2020, beliau mengatakan kesejahteraan digital bergantung kepada regulasi emosi dan pengurusan perbandingan sosial. Untuk Verdun ETAL 2017, kesan media sosial bergantung pada strategi regulasi emosi. Akhir sekali untuk Verdun ETAL pada tahun 2020 pula, beliau mengatakan bahawa regulasi emosi dapat mengurangkan kesan negatif perbandingan sosial. Untuk kajian terkini pula, pada tahun 2024 oleh pengkaji Goddard and Horsman, beliau menyatakan bahawa penggunaan aktif akan meningkatkan sokongan sosial dan kesejahteraan emosi. Manakala untuk penggunaan pasif dapat meningkatkan kebimbangan. Untuk pengkaji Maliki ETAL pada tahun 2024, interaksi aktif akan membantu ekspresi emosi dan mengukuhkan hubungan sosial belia Malaysia. Untuk pengkaji Dreher tahun 2026, beliau mengatakan bahawa penggunaan pasif berlebihan boleh meningkatkan risiko kemurungan dan pengasingan sosial. Berdasarkan analisis bertema, terdapat 3 tema utama yang dikenal pasti iaitu penggunaan aktif, penggunaan pasif dan regulasi emosi. Bagi penggunaan aktif, kajian oleh Goddard dan Horsman serta Maliki mendapati ia memberi kesan positif kepada kesejahteraan emosi. Sebaliknya, kajian Verdun dan Dreher menunjukkan penggunaan pasif meningkatkan kebimbangan dan kemurungan. Selain itu, McAllister dan Maskun mendapati regulasi emosi serta literasi digital membantu mengurangkan kesan negatif media sosial. Secara keseluruhannya, penggunaan aktif lebih menyumbang kepada kestabilan emosi berbanding penggunaan pasif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan secara aktif memberi kesan positif kepada kesejahteraan psikologi pengguna. Pengguna yang kerap berinteraksi seperti memuat naik kandungan, memberi komen dan berkomunikasi dengan orang lain didapati memperoleh sokongan sosial yang lebih baik. Selain itu, penggunaan aktif turut membantu meningkatkan harga diri, emosi positif serta menggalakkan ekspresi diri dan pembinaan hubungan sosial yang sihat. Dalam konteks Malaysia, belia yang aktif berinteraksi di media sosial juga didapati mempunyai tahap kesejahteraan mental yang lebih baik. Seterusnya, bagi penggunaan pasif media sosial, dapatan menunjukkan bahawa corak penggunaan ini lebih cenderung menjejaskan kestabilan emosi. Penggunaan pasif yang hanya melihat atau menantang kandungan tanpa berinteraksi mudah mengalami perasaan iri hati akibat perbandingan sosial dengan kehidupan orang lain yang kelihatan lebih sempurna. Keadaan ini boleh menyumbang kepada kebimbangan, kemurungan serta menyebabkan pengguna berasa terasing walaupun mempunyai ramai rakan di media sosial. Oleh itu, penggunaan pasif secara berlebihan didapati lebih berisiko terhadap kesihatan mental. Akhir sekali, regulasi emosi dikenal pasti sebagai mekanisme penting dalam mengurus kesan penggunaan media sosial. Kajian mendapati bahawa larangan penggunaan media sosial semata-mata kurang berkesan dalam jangka panjang. Sebaliknya, sokongan komuniti digital yang positif, regulasi diri dan amalan literasi digital dapat membantu pengguna mengawal emosi serta mengurangkan kesan keletihan digital atau digital fatigue. Melalui kemahiran ini, pengguna dapat menggunakan media sosial secara lebih sihat dan bertanggungjawab. Seterusnya adalah bahagian analisis perbandingan penggunaan media sosial secara aktif seperti yang dinyatakan oleh Goddard and Horsman 2024 dan Maliki ETAL tahun 2024 dikaitkan dengan peningkatan sokongan sosial, kesejahteraan subjektif dan harga diri.
Kemudian, penggunaan media sosial secara pasif pula, seperti yang ditunjukkan oleh Verdun et al. Pada tahun 2015 dan Dreher pada tahun 2026, menunjukkan penurunan kesejahteraan emosi, peningkatan kebimbangan dan kemurungan dan rasa terasing. Perbandingan ini menegaskan bahawa corak penggunaan aktif lebih adaptif kerana memberi peluang kepada pengguna untuk berinteraksi, mengekspresikan diri dan memperoleh pengesahan sosial. Sebaliknya, untuk corak pasif pula menjadikan pengguna lebih terdedah kepada perbandingan sosial ke atas yang menimbulkan perasaan tidak puas hati dan menjejaskan kestabilan emosi. Seterusnya, untuk bahagian perbincangan, rumusan dan implikasi, analisis bertema ini menunjukkan bahawa penggunaan aktif media sosial lebih menyumbang kepada kesejahteraan mental berbanding penggunaan pasif yang berisiko menimbulkan kebimbangan dan kemurungan. Strategi regulasi emosi dan literasi digital muncul sebagai mekanisme pengurusan emosi digital yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan mental generasi muda. Dalam konteks Malaysia, sokongan komuniti digital yang positif dan pembangunan kemahiran regulasi emosi adalah lebih penting berbanding larangan penggunaan media sosial semata-mata. Implikasi kajian ini menegaskan bahawa intervensi pendidikan dan dasar awam perlu diberi perhatian kepada pembangunan literasi digital dan regulasi emosi sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan psikologi belia. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa corak penggunaan media sosial memainkan peranan yang penting dalam menentukan kestabilan emosi seseorang. Penggunaan media sosial secara aktif didapati memberi kesan yang lebih positif kerana dapat meningkatkan sokongan sosial, harga diri dan kesejahteraan psikologi. Sebaliknya, penggunaan secara pasif lebih cenderung menyebabkan perbandingan sosial ke atas yang boleh membawa kepada kebimbangan, kemurungan dan rasa terasing. Selain itu, kajian ini turut mendapati bahawa regulasi emosi dan literasi digital merupakan strategi yang penting untuk membantu generasi muda mengurus emosi dengan lebih baik dalam persekitaran digital. Oleh itu, pengguna media sosial perlu mengamalkan penggunaan yang lebih aktif dan sihat agar kesejahteraan mental dapat dipelihara dalam era digital yang semakin mencabar.